Alah, buang sampah je pun. Tapi, kena pakai vest khas. Borak. Ini yang korang perlu tahu pasal RUU Perintah Khidmat Masyarakat. Bukan soal, alah, buang sampah je pun. Siapa yang kena Perintah Khidmat Masyarakat? Hukuman ini hanya dikenakan pada individu yang melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam atau di jalan awam. Individu sahaja, bukan syarikat atau organisasi dan lain-lain. Macam mana pelaksanaan? Orang yang disabitkan perlu memakai vest khas semasa menjalani khidmat masyarakat seperti yang ditetapkan oleh pegawai yang diberi kuasa. Pelancong asing pun kena? Ya, pelancong asing atau warga negara asing yang melakukan kesalahan pembuangan sampah kecil juga tertakluk kepada undang-undang yang sama dan boleh dikenakan denda dan perintah khidmat masyarakat. Macam mana nak buat aduan kalau nampak orang yang membuang sampah kecil? Orang ramai boleh membuat aduan kepada Asbukop atau PBT jika melihat individu membuang sampah kecil secara terbuka. Adakah adil kepada setiap masyarakat? Korang kena tahu, hukuman ini bertujuan mendidik, bukan menghukum secara berlebihan. Jadi, mahkamah akan mempertimbangkan keadaan fizikal, mental, kesesuaian individu sebelum menjatuhkan hukuman perintah khidmat masyarakat. Ini bukan soal nak buka aib, tetapi ini soal tanggungjawab. Kita nak negara bersih, Asbukop 2.0 tengah macu kecemerlangan. Alah, buang sampah je pun. Jadi, nak buang sampah kat mana lepas ni? Pilihan di tangan anda. Ingat, bersih hari ini, lestari esok. Dan semua ini bermula dengan saya.